Akhirnya. Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel kami Ceria Mandiri Show. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng, like and share ya guys. Terima kasih. Oke guys, di sesi video kali ini kita akan hunting bunga rafflesia, yaitu bunga Padma raksasa. Bahasa Latin Rafflesia arnoldi adalah tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Bunga rafflesia dikatakan bunga yang unik karena hanya berupa bunga mekar tanpa daun, akar, dan tidak memiliki batang. Oke, kita mulai perjalanan kita dari Ngaresiano dan lanjut ke Lobang Jepang dulu di Bukit Tinggi. Selanjutnya kita langsung hunting ke Negari Palupuh, Sitingkai, Sumatera Barat. Saya lokal guide di sini yang akan mendampingi atau memberi informasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu tentang gua Jepang. Ini adalah denah daripada keseluruhan gua Jepang yang mempunyai panjang lebih kurang 1470 meter. Cuma yang dilalui hanya sekitar 400 atau lebih dikit lah. Memakan waktu lebih kurang 20 menit. Di dalamnya terdapat 21 kamar-kamar, lorong-lorong, diantaranya ada 6 bekas tempat penyimpanan senjata dan amunisi. Ada dua bekas ruangan makan, 1 bekas ruangan sidang, 2 pintu pelarian di sini, 1 penjara dapur. Di dapur itu ada 2 terowongan, yang satu bekas tempat pembuangan mayat, yang satu lagi tempat lubang bekas pengintaian dulu. Di sini ada 1 pintu penyergapan. Ini adalah pintu utama atau pertama kali lubang Jepang ini dibuat. Dan di sini adalah pintu penghubung. Untuk menerangkan pintu penghubung itu gunanya adalah untuk menghubungkan terowongan-terowongan lain yang ada di bawah kota Bukit Tinggi. Karena di bawah kota Bukit Tinggi adalah 6.000 meter persegi atau lebih kurangnya 6 km persegi terowongan. Oke, kita langsung tancap ke Palupuh, Sitingkai, Agam, Sumatera Barat. Alhamdulillah kita sudah sampai di Sitingkai. Bunga rafflesia ini adalah bunga puspa langka yang hanya bisa kita nikmati ya guys, indahnya dalam waktu 3 sampai 4 hari sejak mulai mekar, dan proses kopula sampai dengan fase mekar sempurna membutuhkan waktu selama 9 bulan, sehingga menjumpai bunga rafflesia saat mekar menjadi momen yang luar biasa dan tidak terlupakan. Akhirnya. Kambang guys. Yeah, not this like close. I saw 3 flowers open together. Wow. And how long to open? 1 hour the day, then they will open. How long? To open this, this Yes. in blooming time, Yes. only 5 days. Yes, but tu vois ce que je veux dire? Combien de temps ça met pour s'ouvrir? The first time we say flowers.
Bonjour. Alors, on a rencontré un guide sur la place de Bukit Tinggi avant-hier. Et donc c'est un spécialiste dans les fleurs endémiques de Sumatra, et en particulier des Rafflesia. Et donc grâce au guide local qui connaît parfaitement sa forêt, il a repéré une fleur qui est plutôt à ce stade de développement, qui était prêt à éclore, et donc il a parfaitement prévu la durée nécessaire à ce qu'elle éclose. Et donc là on est arrivé 2 jours plus tard, on est face à une magnifique Rafflesia d'une taille remarquable, avec des couleurs chatoyantes, et c'est le palais des insectes à l'intérieur, et on est ravis d'avoir vu tout ça. Merci beaucoup à tous. Merci. 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 Ok. Thank you.